Hai, saya Mr. di sini. Mari kita tengok MATS Form 4 Bab 1 SPM 2022 fungsi. So ini fungsi ialah jenis yang senang, tapi tengok soalan dia. Nyatakan objek yang tiada image. Apa erti dia? Kalau dia kata objek tu tiada image, okey, ertinya soalan tu adalah tidak tertakrif. Apa erti tidak tertakrif? So erti dia ialah kalau dia tak tertakrif, ertinya tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Macam mana ertinya tak ada jawapan? Tak ada jawapan ertinya ingat satu benda ialah bawah akan sama dengan kosong. Okey, kenapa bawah sama dengan kosong? Tak ada jawapan. Sebab kalau you tekan calculator, 1 per kosong, lepas tu dia akan keluar mathematic error, betul? Syntax error dalam calculator. Artinya bawah tu tak boleh kosong. Kalau bawah tu sama dengan kosong, artinya dia akan tidak tertakrif. Artinya tiada image. Artinya tak ada jawapan. So oleh itu, kalau you nampak objek tu tak ada image ataupun ditulis tidak tertakrif, tiada jawapan, artinya fungsi punya bawah akan sama dengan kosong. Tak ada jawapan adalah apabila bawah sini sama dengan kosong. Okey, oleh itu kita boleh cari X sekarang. So pindah 6 ke sana dapat negatif 6, sini positif. Negatif menjadi positif. So apabila X sama dengan 6, dia tiada image atau tidak tertarik atau tiada jawapan. So ini jawapan dia untuk yang pertama. So kita tengok yang kedua pula. So sekarang saya tulis fungsi keluar. Fx sama dengan ini. So itu cara baca dia. So Fx, so saya tulis Fx sama dengan yang ini. 3Pi per 6 tolak X. Dan apa guna anak panah kat sini je lah. So pun sama, fungsi F yang sama. So F2 sama dengan 9. So kalau you tulis keluar ialah F2 sama dengan 9. Itu benda yang you boleh extract daripada fungsi tersebut. Dan kita akan guna ini dan masuk ke sini. So soalan kata kalau letak 2 untuk X, artinya sini pun akan jadi 2. So jawapan dia adalah sama dengan 9. Apabila F2, jawapan 9. Apabila F2, jawapan 9. Nampak? Dan sekarang kita boleh cari P. So, kita boleh cari P sekarang. Kita kira 6 tolak 2 ialah 4. Dan apa buat? Pindahkan 4 ke atas. Darab akan dapat 36. So, sama dengan 36. Pindahkan 3 ke bawah jadi bahagi. P akan dapat 12. Siap? Thank you. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.